Saham Mahseng Mahseng pun dah berjaya profit kita sebanyak 14%. Sebanyak 14%. Okey, daripada 5 Januari. So kenapa saya berikan? Jom kita belajar bersama. Okey, kalau kita tengok tuan-tuan, dia berada dalam kedudukan downtrend. Tuan-tuan nampak tak ni? Berada dalam kedudukan downtrend ni. So macam mana sebenarnya? So kita nak trading ni, nak kena cari saham yang uptrend ke downtrend ke macam mana? So terserah, terpulang pada tuan-tuan. Yang penting kita faham. Okay, first adalah saham yang uptrend, bila kita trade adalah memang the powerful, memang make money. Okay, sebab dia berada dalam keadaan trend. So follow the trend. So downtrend macam mana kita nak trade? So kepada yang dah biasa dengan saham, so ada nama strategi pullback, yang mana dia nak bertukar arah. So kenapa saya berikan ni? Sebab ada berlaku pullback punya pattern. Yang pertama, kenapa? Jom kita tengok. Dia membuat breakout, tuan-tuan. Nampak tak? Ni line biru ni. Okay, breakout. Okay, dia breakout di area sini. Okay, dan kita bagi buy signal untuk klien semua untuk beli di area 98 sen. Tuan-tuan tengok apa terjadi? Meningkat naik. Okay, yang pertama sebab breakout. So kalau kita pergi pada time frame yang lebih kecil, okay, jom kita tengok time frame yang lebih kecil. So tuan-tuan kena biasakan multi time frame. Kena belajar multi time frame, jangan pada satu time frame saja. So bila dia dah breakout pada daily time frame, so nampak tak dia masuk awan ni? Itu. So cara saya trade sangat mudah, tak complicated. Tengok itu, saya tak perlu nak banyak sangat indikator kan, nak belajar itu ini. So anda pun nak buat keputusan pun dah ragu. So dengan cara saya, okay, alhamdulillah dah berjaya, dah make money. Bila kita tengok teknik yang sangat-sangat mudah, tak perlu nak mengarut punya teknik. Okay, dan apa yang berlaku tuan-tuan, okay, kita berikan pada harga 98 sen. Okay, 98 sen dari sini. Okay, alhamdulillah meningkat naik sebanyak lebih kurang 14%, tuan-tuan. Siapa nak bagi 14%? Okay, dalam masa berapa hari? Seminggu. Okay,